Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Sekolah Kebangsaan Batu Berendai 2 ingin memperkenalkan inovasi yang bertajuk Robomu 3020. Bila kita sama. Robomu 3020 ialah seekor robot yang lahir daripada bahan kita semula. Robot ini menjadi simbol bahawa bahan buangan masih mempunyai nilai jika dimanfaatkan dengan kreatif. Melalui watak ini, kami ingin menyampaikan mesej bahawa setiap orang mampu menjadi wira alam sekitar. Sebelum menghasilkan Robomu 3020, kami berbincang dan melaka-reka bentuk terlebih dahulu. Kami memilih bahan yang sesuai, membahagikan tugas setiap ahli dan memastikan projek dapat disiapkan dengan baik. Robomu 30 mempunyai ukuran 30 inci tinggi dan lebar 20 inci. Saiz ini menjadikan robot lebih menarik untuk dipamerkan dan sesuai digunakan sebagai bahan pembelajaran serta pameran inovasi. Langkah pertama ialah menyediakan semua bahan seperti kotak susu, gam, pita pelekat dan gunting. Kami membersihkan kotak susu terlebih dahulu sebelum menyusun rangka asas robot. Seterusnya, kami mencampurkan bahagian badan, kepala dan tangan menggunakan gam serta petak pelekat. Setiap bahagian dipasang dengan teliti supaya robot menjadi kukuh. Keistimewaan Robomu 3020 ialah bahagian dadanya berfungsi secara automatik menggunakan sensor di mana ia akan terbuka apabila mengesan pergerakan. Fungsi ini menjadikan Robomu 3020 lebih iteratif dan menyeronokkan untuk pembelajaran. Terima kasih kerana meluangkan masa menonton pembentangan inovasi kami. Robomu 3020.